Kali ni lain cerita. Sebab kali ni aku pergi tempat yang dah lama aku teringin nak pergi. Kadang-kadang kita terlalu berfikir sangat sebelum nak pergi bercuti. Betul tak? Tapi sebenarnya tak perlu pun. Cukup plan 1 malam je pun dah on. Macam trip kali ni juga. Lepas dah solat isyak, kita orang terus decide untuk pergi. Haha, random betul planning kita orang. Untuk trip kali ni, banyak memori yang aku nak sampaikan. Ada manfaat, ada juga iktibar. So korang just duduk, enjoy. Dan inilah Diari Pulau Kapas. Sampai-sampai je, macam biasalah. Nampak je tempat cantik, mesti nak bergambar. Tapi masalahnya, kita orang ni pemalu sikit. Asal nak bergambar je, mesti ada orang lalu. Memang malulah kita orang. Tapi dekat sini, kalau dah nama pun pulau, dia punya panas tu tak payah cakap lah. Memang terik mat. So kalau korang nak pergi pulau, korang wajib pakai topi yang macam Salman pakai tu. View dekat sini serius cantik. Dengan air yang jernih, tengok air dia rasa geram je nak mandi. Cuma itulah, panas dia memang lit-lit lah. Satu benda yang aku belajar, kalau datang pulau ni, sunscreen jangan lupa bawa. Takut sunburn pula nanti, kan? Sampai je sini, tak payah cakap banyak. Sementara tunggu waktu check-in, kita orang mandi je terus. Dah geram sangat kan tengok air jernih. Apa lagi? Tapi kita orang memang cari tempat kosong. Yelah, tak suka orang pandang. Pemalulah katakan. Tengoklah tu air dekat sini memang jernih. Memang seronok sangat mandi. Kalau tengah mandi, nak cari peluang bergambar memang susah. Yelah, sekeliling pun air aje. Kalau tersilap sikit je, memang habislah kamera aku. Tapi aku rasa memori setiap saat tu lagi penting. Nak tak nak, kita tetap juga kena cari jalan untuk rekod. Inilah tempat paling favourite kita orang, Bukit Singa. Memang cantik sangat-sangat pemandangan dekat sini. Tapi itulah, sayang sangat. Sebab kat sini kita orang ada masa setengah jam je. Memang tak sempat nak nikmati pemandangan yang indah sangat ni. Dah petang ni, tak tahu pula nak buat apa. Nak kayak, tak ada orang pula kat kaunter. So kita orang enjoy je lah nikmati suasana pulau. Lari-lari dekat pantai, lumba-lumba lari, ketawa, gelak-gelak. Selama ni dah penat kerja kan? Time ni lah kita berhibur. Lagi-lagi dengan member. Sometimes kita rasa macam susah sangat nak selesaikan masalah. Tapi, cuba kita fikir balik. Masalah tak selesai sebab apa? Mungkin fikiran kita tengah kusut. Sebab itulah sekali-sekala, berdamailah dengan alam. Pergi pantai, pijak pasir, naik bukit, pergi sungai. Tak kisahlah dekat mana-mana pun. Asalkan fikiran kita bertambah tenang. Malam ni, waktu paling santai. Lepas makan, enjoy dengan performance dekat sini. Memang meriah sangat bila ramai-ramai tengok. Keesokan harinya adalah hari yang tak best untuk aku. Sebab apa tak best? Sebab aku mabuk sampai termuntah-muntah. Yang paling kelakar, muntah masa snorkeling pula tu. Kalau diingat balik, sumpah lawak. Tapi inilah memori. Kalau tak hadap, tak adalah kenangan.
Aku tak tahulah kenapa, kalau pergi Terengganu, rasa tenang sangat. Dia punya feel tu memang lain. Indah je rasa dia. Mungkin dekat sini orang dia baik-baik, atau sebab kat sini ramai orang Islam. Aku pun tak sure. Itu je lah short trip kita orang. Memang pendek tapi bermakna. Banyak kenangan, banyak memori. Tapi yang pasal muntah tadi kenangan pahit lah. Tak apalah, mungkin ujian tu datang dengan bersebab. Itu je dari kita orang. Nama aku Awis. Bye-bye.